Biasanya kajian-kajian saintifik yang kita lakukan terhadap ekstrak seperti Nufera ini bermula dengan kajian terhadap bakteria, kerana kita tahu bakteria ni banyak yang menyebabkan penyakit seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli ataupun E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Itu semua merupakan antara organisma atau kita panggil bakteria yang mengganggu kehidupan manusia. Permulaan kajian kita lakukan di makmal, dan seperti biasa kita akan lakukan apa yang dipraktikkan di hospital-hospital, iaitu kita panggil antibiogram. Nak tahu sama ada betul ke tidak ekstrak Nufera ni bertindak sebagai sejenis antibiotik. Setelah itu kita lakukan lebih mendalam lagi menggunakan elektron mikroskopi. Ini cara yang lebih memberi kesan, iaitu memahami bagaimana ekstrak bertindak balas terhadap bakteria tersebut.